Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afandi Saleh, berada di Laut Mediterranean sekarang. Kami dapat berlayar di atas kapal Conscience bersama dengan 80 aktivis yang lain, 8 daripada aktivis dalam Malaysia. InsyaAllah mengikut laporan ataupun maklumat daripada kapten tadi, kapal kami melajukan pelayaran ini dijangka kalau tidak ada arah melintang, esok akan sampai ke Gaza. Sepatutnya 3 hari lagi apabila berlakunya insiden Pelitila ditangkap dan ditawan. Kami meneruskan pelayaran ini dengan sedikit menambah kelajuan untuk menambahkan tekanan dan momentum ke atas tentera Israel. Dan bersama kami di sekitar ini ada beberapa bot yang lain lagi yang lebih kecil, dan kalau sekiranya koordinasi berlaku ataupun difikirkan perlu selepas ini, mungkin hari Ahad akan sampai. Hari ini Jumaat di sini, kami akan ikut pelajuan, kami akan sampai besok. Tapi kalau ada koordinasi yang perlu dilakukan, kami akan sampai lusa di Gaza. Doakan kami. Terima kasih.